Sebenarnya kalau kita dapat menutup aib bukan saja sama kita, malah dengan sesiapa pun, kerana Allah sayang kita. Janganlah kita mendedahkan aib sesiapa. Kalau misalnya kata kita nampak orang tu ada benda ni, janganlah, biarlah. Biar kita simpan dalam hati kita. Senario ni satu benda yang kita rahsiakan, kita akan buat magic, kita akan hilangkan napik dan kita akan timbulkan napik yang kedua. Ini untuk awak je betul. Maknanya dia hilang, dia timbul. Hilang, dia timbul. Kena bayar. Pun dah lepas lah. Step pertama maknanya PC. PC press conference pun dah lepas. Dan kali ini kita akan balik kepada step kedua dengan latihan dengan pemuzik. Dan step ketiga kita akan berlatih dengan dancers. Dan kemudian seterusnya persiapan telah diaturkan oleh pihak event kita lah. Yang penting kita sihat. Yang penting kita doakan lah. So macam mana idea asal dia boleh mengumpul, ataupun ini adalah angan-angan lama dan juga waktu dia direalisasikan untuk masa ini? Sebenarnya kalau nak ikutkan konsep dia dah ramai sangat orang minta senario. Sebelum ni kita ada buat kecil-kecilan. Kami C, kami D minta. Tetapi bila datangnya satu company yang baru ni, apa nama ni, Dreamscape ni, dia offer dan terus nak buat. Selalunya kita berbincang semua, tapi kali ni dia offer, dia cakap kalau setuju kita terus buat. Maka dia nak bagi jadi. Maka dia cakap boleh tak kumpulkan dengan ke-6 anggota senario. Alhamdulillah kita berjaya kumpulkan anggota kita dan kita buat ini sebab kita rasa inilah dia yang peminat tunggu-tunggu selama 30 tahun. Ialah sitcom dah tak ada lagi, belum ada kesinambungan, filem pun belum ada lagi, tapi konsert ni selepas Johor Bahru, selepas KL, selepas Brunei, Singapura, yang terbaru ni Melaka. Jadi saya rasa ini adalah hadiah kepada mereka lah. So jangan lepaskan peluang lah. Katanya tadi diganggu oleh peminat sendiri yang hari-hari tanya bila nak buat konsert kan. Jadi ini kira betul hadiah ni. Ini hadiah betul ni, hadiah kepada peminat ni. Bukan hadiah, tiket kena beli. Mana kita ganggu poket dia orang pula. Ganggu dia balik lah. So senario punya konsep ni you all dah tahu. Sebelum you all muda-muda dulu, belum kahwin, dah dewasa, kami senario ni konsep yang paling best sekali kekeluargaan. Sifat kekeluargaan. Bagi satu orang pun tanya-tanya kan. Diorang pun tertanya-tanya kan, kita ada keluar kita punya program 4 hari lagi, 3 hari lagi, 2 hari lagi, 1 hari lagi. Diorang cakap sitcom ke, filem ke, konsert ke, maka inilah terjawab. Maknanya kita akan mengadakan konsert 30 tahun ulang tahun senario secara besar-besaran. Adakah memang sebenarnya kurang sejak daripada awal dah target 30 tahun memang nak buat konsert? Sebenarnya kalau you all sendiri kalau follow senario tak tahu buat show. Tak kira lah showcase ke ataupun konsert kecil-kecilan ke, memang dah buat. Tetapi untuk the big concert inilah yang kita dapat daripada Dreamscape. Jangan kata konsert je, jangan kata konsert. Review makan, review ni. Ada je. Dan untuk konsert ni setiap dekat pun 10 tahun kita tak ada, 20 tahun tak ada. So 30 tahun ni rasanya daripada zaman Arwah Hamdan lagi ada. Kita macam berharap tahun 2026 adalah seseorang yang datang kan, offer untuk dan kita pun ada. Kalau abang-abang boleh kongsikan lah, sebab senario dia pernah buat banyak konsert kan daripada tahun 1996, konsert mana yang paling diingati? Yang nak buat ni lah. Tapi perlu start lagi. Setiap konsert ada kenangan manis, ada kenangan baik. Tapi the best konsert kami memang 4 konsert tu lah. Kita bermula daripada KL, kemudian membawa ke Singapura, Singapura ke JB ke Brunei. Pada saya itu adalah 4 mega konsert yang betul-betul kami sukar untuk lupakan. Sebab apa? Sebab kami cakap kami tak boleh lupakan konsert tersebut sebab zaman dulu kala dia tidak ada IT. Dia tidak ada handphone. Semua orang nak, orang kena pergi tengok konsert, beli tiket tengok konsert, nak tengok arti pujaan mereka. Tapi zaman sekarang dah berubah. Dia orang kalau misalnya kata terlepas tengok konsert, boleh tengok siaran ulangan dekat TV, dekat media-media sosial. Tapi dulu memang itu adalah pure lah. Di mana artis-artis lain takkan dapat. Dan saya mengucapkan masa tu media-media, mana-mana media-media memang ada ethical. Masa tu kami support masa tu kan. And then kami dari bawah satu stesen iaitu stesen swasta. Banyak kawan-kawan kenalan
media cerita, lepas tu blogger banyak, sangat-sangat busy masa tu. Dan kami pun 30 tahun, kami tak lupa kepada sahabat-sahabat kami, pres-pres yang telah kembali ke rahmat Allah yang banyak bagi Yalah. bantuan artikel. Bantulah. writer yang terbaik. Mengekalkan. Mana kita kena kekalkan benda tu supaya dia menjadi satu persahabatan yang lama. Jangan ada simpan dalam hati. Kalau kita rasa kita tak suka, kita cakap terus terang. Habis itu habis. Yes. Jadi kita tahu dan kita rasa, oh aku ada silap, aku minta maaf. So bila masing-masing mengakui kesilapan masing-masing, boleh memperbaiki kesilapan diri masing-masing, maka ukhuwah tu akan terbina selama-lamanya. Aku bahaya juga ayat yang sini. Banyaklah kumpulan jadi macam tu lepas press tanya mereka. Banyaklah kumpulan. Kalau boleh saya minta pucung tarik balik. Pucung tarik balik. Mesti nak rewind balik. So satu, Okey. kami bergaduh terus terang macam pasal kerja. Itu yang kami gaduh pasal kerja. Kami bergaduh pun pasal nak buat yang terbaik untuk Yes. Sebenarnya. Kadang-kadang tak pernah lah. Saya lari pada dua. Alamak, different story. Yalah kita Yalah macam you all juga lah kan. Kalau kita ni banyak kepala, masing-masing nak the best. Betul. Jadi bila kita nak best ni, kadang-kadang ada idea orang tu kita rasa kurang, kita tukar tambah. Jadi jangan ada perasaan kecil hati lah. Yang penting tu ialah Allah pernah cakap dia mandang manusia tu pada hatinya. Ketika bila tengok kita, lepas tu yalah terlampau fenomena kan ketika tu. Bila diorang tengok kita orang menyanyi ke, bila kita orang menghibur diorang happy. Tapi setelah beberapa dekad, bila kita tengok, diorang tengok kita, diorang macam tersentuh dan nangis. Sebab terlampau happy. Terlampau happy. Nampak jumpa Bukan sedih apa, dia terlampau happy tengok kita dah berusia ke, tak sebab tahu diorang lah. besar dengan zaman kita. Dan lepas tu diorang ingat yang masa dulu tu diorang dengan keluarga, lepas tu keluarga dah tak ada, mak, ayah, Jadi sebenarnya skenario tu adalah sebahagian daripada hidup diorang Yes. juga. Ya, betul. Saya banyak buat review. Tapi sekarang tak ada lah. Sekarang zaman pun dah moden lah. Kalau dulu Awal, ya zaman-zaman tak ada ni pun iyalah masa sitcom dulu orang gempur sampai patah sebentar tu. Kan pernah sampai orang gempur kan. Bas kami pun masa lagi konsert sampai macam tak balik. Tapi sekarang zaman sekarang ni peminat dah mula sopan. Yalah kami semua bersyukurlah. Yang pertama sekali terima kasih Allah kerana menyatukan kami semua. Masya Allah. Yang keduanya sitcom kami banyak pengajaran kepada masyarakat. Lagu-lagu kami pun lagu-lagu rakyat yang banyak nasihat di dalam lagu. Jadi daripada situlah mungkin tidak ada kesamaan dengan sitcom-sitcom yang lain. Jadi sehingga sekarang diorang masih lagi mengingat kata dia, kalau tengok sitcom senario, kalau tengok nyanyian senario, mesti ada nasihat di dalam lagu, di dalam cerita. Sebab tu sehingga sekarang ni kita rasa amat terima kasih lah dengan komposer-komposer lama ataupun producer-producer yang telah buat sitcom kami rasa bersyukur. Lagi satu kami praktikkan daripada rakaman sitcom dulu. Saya masa mula-mula join diorang, kita dekat dengan diorang, kita menyanyi dengan diorang kan. Bila habis rolling credit ni kita menyanyi dengan diorang. Dan lepas habis tu semua recording, kita akan jumpa dengan diorang, bergambar apa semua. So sebenarnya kita ni dah praktikkan benda tu, kita dekat dengan diorang. Tapi keunikan senario kat mana? Keunikan senario apabila senario berlima, berenam lah ketika itulah, boleh katakan berenam, apabila Pak Ya dengan Arwah Hamdan meninggalkan kami, saya Lan dengan Wahid struggle macam mana kami nak naikkan kumpulan senario. Akhirnya kami bertemu pula dengan Apik dan kami bertemu dengan Yasin. Dan satu lagi nikmat yang Allah bagi di menjelang-menjelang kita berusia macam ini, kita disatukan semula kesemuanya. Alhamdulillah. So, Dia kena risau. Sebenarnya kalau kita dapat menutup aib bukan saja sama kita, malah dengan sesiapa pun, kerana Allah sayang kita. Janganlah kita mendedahkan aib sesiapa. Kalau misalnya kata kita nampak orang tu ada benda ni, janganlah, biarlah. Biar kita simpan dalam hati kita. Kita anda mata, kita merhati. Tapi kalau boleh, jangan kita membukakan aib orang. Satu hari nanti Allah akan bukakan pula aib kita kepada orang ramai. Pada saya sebab itu senario ni awak pernah nampak campur tangan masalah orang sana punya kes, orang sini punya kes, biar dia selesaikan dengan cara dia. Kita tetap dengan cara kita kerja. Sedangkan kita tahu dia akan berada di mana. Tapi kan elok kalau kita berdiam diri supaya kita tidak mengeruhkan suasana. Bila kita tak mengeruhkan suasana, kan elok jadi orang tak mengata, orang tak mengumpat, orang tak menjatuhkan aib. Kan elok. Biarlah tuan punya badan ni balik, dia dalam keadaan sihat dan dia teruskan perjuangan. Okey, settle pada saya lah.